Saya teringin sangat tengok Daniel masuk pasti. Pasti kan banyak lagi tadika lain dekat dengan rumah kita ni. Pasti jauh lah. Saya nak dia belajar asas agama, pandai baca doa, boleh kenal dalam Al-Quran. Tengoklah macam mana nanti. Sebab kita ni banyak je pun pilihan dekat-dekat dengan sini. Itulah, kalau boleh saya nak jugalah. Tak sempat tak saya nak tengok dia membesar ni. Tak apa. Yang penting sekarang ni awak jaga kesihatan awak rehat banyak-banyak. Yang tu tak apa, nanti saya uruskan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepadanya lah kami kembali. Perlu ke aku hantar Daniel bersekolah di Pasti? Aku tak tahulah nak kata apa. Daniel. Hang bawa lah anak hang ni pergi sekolah lain. Ni kecil-kecil dah kena paksa nak kena baca doa, mengaji Quran. Depa ni kecil-kecil eloknya duk main lagi, bukannya duk buat kerja-kerja macam ni. Pergilah belajar tempat lain sama. Aduh. Ya, ingat tu, jangan ada seekor pun anak cucu kita masuk Pasti. Kau. Elok. Amirul. Ya, Cik. Kau nak hantar anak kau sekolah Pasti ke? Tak tahu lagi ni, tengah duk fikir lagi. Ayalah, orang miskin tu, low class. Betul ke kau nak hantar anak kau kat Pasti ni? Bukan Pasti tu tempat lahir pengganas ke? Dah lah gaji cikgu dia murah. Ada kualiti ke Pasti ni? Kau fikirlah balik. Saya nak dia belajar asas agama, pandai baca doa, boleh kenal dalam Al-Quran. Ayah, jom balik. Daniel, dah habis main ke? Ya. Okey, jom kita balik. Akhirnya aku mengambil keputusan untuk hantar Daniel ke Pasti demi menurut permintaan dan impian serta wasiat terakhir ibunya. Bye ayah, jangan kau datang ambil. Okey, baik Daniel. Jom, masuk
Okey, semua dah siap. Jom kita makan. Jom ayah, Kenapa? baca doa dulu. Oh, siapa yang ajar? Cikgu. Daniel pandai baca doa. Pandai. Okey, Daniel baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqana wa qina azabana. Ya Allah, bertakilah rezeki yang kau berikan dan jauhkan kami dari azab api neraka. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Boleh makan. Semua manusia jadi saksi nyata bahwa memilikimu adalah anugerah terindah untuk diriku. Jangan abaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibuku. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka menghasihani aku sewaktu kecil dahulu. Haramkanlah mereka dari terkena sucikan api neraka-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Daniel baca doa untuk ibu ke tadi? Ya, Daniel belajar kat mana doa-doa ni semua? pasti. Pasti, cikgu pasti yang ajar. Masya Allah. Daniel, ayah sayang sangat Daniel. Alhamdulillah, betullah wasiat isteriku memilih untuk hantar Daniel ke Pasti. Daniel ini harta terakhir buat isteriku. Semoga doanya terus mengalir buat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran As-Sunnah pegangan kami, Islam cita-cita murni, Allah matlamat kami, akhlak mulia idaman kami. Kami harapan ummah, dipastikan diasuh, pasti-pasti berjaya, pasti-pasti cemerlang. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya.